kaya dan berjaya melalui simpanan emas di Gap. Inilah kelebihan utama menabung emas di Gap yang ramai lagi orang tidak tahu. Orang yang sudah mula kumpul gram emas di Gap bermaksud mereka sudah berada di jalan yang betul untuk mencapai kebebasan keuangan. Hari ini saya nak kongsikan 3 tips bila anda sudah melakukan tabungan emas di Gap. Yang pertama, top up gram emas ikut bajet anda sendiri. Tak perlu risau pasal harga emas, asingkan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan untuk tujuan simpanan emas di Gap. Bila dapat gaji, simpan dulu. Selebihnya baru berbelanja dan bayar komitmen lain. Yang kedua, letakkan target 100 gram pertama. Jangan takut letak target besar. Angan-angan itu percuma. Bila ada duit, lebih terus tambah gram untuk capai target. Yang ketiga, kunci kejayaan adalah konsisten dalam menabung. Tak kisah berapa bajet yang anda mula, sama ada kecil ataupun besar, peluang untuk kumpul berapa banyak gram yang anda mahukan. Simpanan emas bukan tentang siapa paling kaya, tapi siapa disiplin dan sabar. Kerana setiap gram emas yang anda simpan adalah bukti usaha dan keazaman anda menuju masa depan yang lebih tenang. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Klik sign up di bio saya sekarang juga.